Bekam popular tapi ramai yang tak pasti apa langkah sebenar? Jangan risau, ini 5 langkah bekam yang ramai tak tahu. Langkah 1, persiapkan alat. Pastikan semua cawan bekam bersih dan alat yang diperlukan sedia ada. Langkah 2, oleskan minyak. Ini membantu cawan melekat dengan baik dan mengelakkan iritasi pada kulit. Langkah 3, letakkan cawan. Dengan teknik yang betul, cawan akan menempel sendiri melalui tindakan hisap. Langkah 4, biarkan ia bekerja. Tinggalkan cawan selama 5 hingga 15 minit bergantung pada keperluan. Langkah 5, keluarkan cawan dan bersihkan. Jangan lupa minum air banyak selepas ini untuk detoksifikasi. Tahniah, ingin anda tahu, bekam itu mudah dan bermanfaat. Kongsi dengan kawan yang mungkin perlukan.